Tapi ada pergi buat police report and everything. Dengar sampai kena masuk basement lah, apa semua bawah tanah ni semua. Pasal apa tu, Baby? Orang semua tahu. Maknanya kalau katalah nak tahu apa-apa tentang Sadiq, Dayah mesti tahu. Jadi pada waktu itu, SPRM panggil Dayah untuk siasatan. Dayah tak tahu dia saksi ke suspek. Dan dalam siasatan itu, mereka memang berlaku sangat kasar pada Dayah. Dia campak handphone depan Dayah. Ada seorang pegawai SPRM tu macam nak lempang Dayah sehingga tangan dia betul-betul dah dekat macam dah sejengkal daripada pipi Dayah. Ini semua ada dalam laporan polis. Diherdiknya Dayah, mereka kata Dayah akan tinggal sebatang kara. Banyaklah, ada satu kali tu ada seorang pegawai masuk dan tendang kerusi Dayah. So benda-benda ni semua adalah tekanan yang sangat tak patut dibuat, sangat tidak beretika, bukan satu benda yang patut dibuat oleh pegawai penyiasat SPRM. Dan kemudian waktu itu bila Dayah keluar, memang saya yang ambil dia di SPRM. I fetch her from SPRM dan dia memang menggigil menangis ketakutan. Dan waktu tu saya kata, Dayah tak boleh ni Dayah, kita kena buat report polis. Laporan polis kena buat. Masa tu Dayah kata, tak nak lah Mira, kalau buat laporan polis nanti takut dia buat lagi ke Dayah. So ketakutan tu sangat real. Orang memang diorang takut dengan kalau buat macam mana, kalau kita buat laporan, kalau orang tahu nanti kita kena lagi teruk. Tapi saya dan beberapa rakan lain, kita berjaya untuk yakinkan Dayah untuk buat laporan polis. Kita buat laporan polis dan kemudian Dayah juga ada buat PC. Dan pada waktu tu